الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa ala alihi. Panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat sempena dengan majlis hari keluarga kami. Kami mohon inayah dan taufik. Berkatilah pertemuan kami, berkatilah dua usaha-usaha kami. Selamatkanlah kami sekalian dari perselisihan yang boleh membawa perpecahan dan kebinasaan. Okey. Nama yang pertama. Orang kuat kita. Aceh. Ada marah. Oi, kamu ni nombor tu. Nombor satu. Kak Angah satu. Okey, wakil Kak Angah. Ambil. Kak Angah dua. Oi, anda nak ambil je. Dapat sama. Tiap bulan. Dah. Dah. Ada. Ini video tau, ada tahu aku ni. Tahu. Boleh kata tahu. Mountain. Nanti. Dekat rumah. Okey, betul. Okey. Pandai malam ke pun. Kompong kalau pandai. Nombor 9. Kau dah pandak semalam ke apa ni? Dah sah dah. Gambar kan. Saya lah pandai. Itu juga ada buka dia. Sayang sikit Pak Alang. Ini ibu mana? Ini ada kuah. Nasi ada nasi. Oh, rangi benar baju. Okey. Rangi. Kita tengok ni.
Cabutan yang pertama dimenangi oleh isteri beliau. Auda. Diterima oleh orang yang paling penting, Opa. Okey, seterusnya ialah Okey. Okey, sambutan yang terakhir dimenangi oleh Hafizi. Ini ringan sangat ni. Dah. Okey. Lima sambutan yang terakhir akan disambut. Hadiah yang pertama. Bila kau cepat nak cabut? Okey, hadiah pertama diberi oleh Fatma. Lagi sekai tak kebalut. Aku ni Pak Putih. Pak Putih. Dah nak pergi ni. Halo. Happy. Satu lagi. Pengurusi Bersatu Selangor, Tun Faisal. Ada sendiri. Nasib ah. Ha? Anak paling
Ponsu, Cudila. Cu. Wah. Okey tu. Boleh Cina mana kau tahu. Faham ke tu Cina? Okey. Dah. Habis dah. Siapa yang tak dapat tu nasib korang. Habis ke? Tu. 253 kumpulan 3. Kumpulan 1. Dengan jumlah getah 271. Dimenangi oleh kumpulan merah. Merah satu. Merah dua. Kumpulan merah. High five. Sampai yang ketiga dimenangi oleh kumpulan biru. Kena sebut nama. Badrul. Dimenangi oleh kumpulan kuning. Adik. Boleh di sini. Kumpulan saya. Dengan basket di sini. Asal siapa? Tak. Aduh. Awak tanya. Awak tanya ada ni semua sana. Awak bagi dia bawa. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi, panjangkan ukuran segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis hari keluarga kami mohon inayah dan taufik-Mu. Berkatilah pertemuan kami, berkatilah dua usaha-usaha kami, selamatkanlah kami sekalian dari perselisihan yang boleh membawa perpecahan dan kebinasaan. Okey. Nama yang pertama. Orang kuat kita. Aisyah. Dia marah. Kak Angah satu. Okey, wakil Kak Angah. Ambil. Kak Angah dua. Dapat sama. Tiap bulan. Dah. Dah. Ada. Ini video tau, ada tahu aku ni. Betul. Boleh buka tak tahu? Mountain. Nanti. Okey, betul. Okey. Pandai malam ke apa? Kompong kalau pandai malam. Kau dah pandai semalam ke apa ni? Dah sah dah. Gambar kan? Saya lah pandai. Kita juga ada buka dia. Sayang sikit Pak Alang. Ini ibu mana? Ini ada buah. Nasi ada. Oh, Rangi benar baju. Okey. Rangi. Kita tengok ni. Sambutan yang pertama dimenangi oleh isteri beliau, Auda.
Okey, diterima oleh orang yang paling penting. Opa. Talam. Okey, seterusnya ialah wah. Okey. DVD. Okey, sambutan yang terakhir dimenangi oleh Hafizi. Ini ringan sangat ni. Dah. Okey. Lima sambutan yang terakhir akan disambut. Hadiah yang pertama. Bila kau cepat nak cabut? Okey, hadiah pertama dimenangi oleh Fatma. Lagi sekai tak berbaloi. Apa ni? Pak putih. Pak putih. Dah dah pergi ni. Halo. Happy. Satu lagi. Pengurusi Bersatu Selangor, Tun Faisal. Nasib lah. Ha? Anak paling bonsu, Cudila. Cu. Okey, Cu. Ini Cina mana kau tahu ni? Faham ke tu Cina? Okey. Dah. Habis dah. Siapa yang tak dapat tu nasib korang. Tu. 253.3.
Kumpulan 1. Dengan jumlah getah 271. Dimenangi oleh kumpulan merah. Merah satu. Merah dua. Kumpulan merah, high five. Sampai yang ketiga dimenangi oleh kumpulan biru. Kena sebut nama. Badrul. Dimenangi oleh kumpulan kuning. Dia boleh di sini. Kumpulan saya. Dengan bahasa Indonesia. Asal siapa? Tak. Yang tadi aku cakap tak nak dia dapat. Aduh. Awak tanya. Awak tanya ada ni semua di sana. Awak bagi dia bola. Bagi di mana kita mengucapkan majlis macam ni adalah syukuran kita kepada Allah SWT. Saya tak panjang panjang, cuma satu yang saya nak umumkan ya, ibu kita lah, mak kita ada merancang, masih pada perancangan, selanjutnya akan jadilah kita akan mengadakan kenduri sempena menyambut puasa Ramadan pada 15 sampai bulan 2 hari Ahad. 19 kita puasa, 15 kita kenduri. 16 tu kalau sampai 16 aja dah jadi. Sebab itu Raya Cina. Raya Cina cuti 2 hari, nyambut Ramadan cuti, sekolah 1 minggu cuti. Start daripada 16 bulan tu 1 minggu tu cuti. Kita mengadakan kenduri pada bulan